Okay, ini worksheet Okay, password untuk worksheet ni akan diberi di hujung program. Jadi awak kena stay dulu sampai akhir baru awak akan dapat. And the good news is video ini akan direkodkan sepenuhnya untuk awak. So you can accessible every time, everywhere. Dekat mana? Dekat YouTube Yesh Academy Center. So, saya sarankan kepada pelajar-pelajar yang join pada pagi ni, okay, tolong subscribe channel saya dulu, okay, channel kita. Lepas tu awak dapat accessible lah video recording ni, okay. Memang hari ni kita all out untuk bab 3. Okay, sebelum kita pergi bab 3 lah, apa itu bab 3? What is bab 3? Chapter 3. Melibatkan apa? Melibatkan apa? Kita belajar hari ni. Mesti Min dah bagi tahu kan apa tajuknya kan. So what is actually about? It's all about mole. Okay. So the mole is actually saya nak applicate lah. Saya suka applicate dengan dunia luar sebenarnya. Okay. Kenapa kita kena belajar mole? That's one thing. Okay. Cuba you perhatikan pensel awak. Dekat pensel awak, ada tak nib macam ni yang berwarna hitam? Nib ni dekat pensel awak, ada nib kan? Dekat hujung yang awak tulis tu, ada tak? Yang hitam tu. Kan? Macam mana kita nak ukur kuantiti dia? How do we count the quantity? Itulah function yang kita belajar mole. Benda-benda yang kecil macam ni, macam mana kita akan dibandingkan dengan suatu unsur untuk kita tahu berapa mole ataupun berapa kuantiti dalam nib ini. You know, for your information, yang nib ni, yang warna hitam ni, semuanya kita kata dia carbon. Sebab tu when you look into it, warna dia adalah hitam. That's why kita belajar mole. Jelas tak pelajar? Do you understand? Kenapa ramai pelajar akan bagi tahu saya, kenapa kena belajar mole? Why? Is that so necessary? Because dia sangat-sangat necessary untuk kita ukur kuantiti sesuatu bahan yang kita tak dapat ukur sebenarnya. Tapi dengan menggunakan mole, we can. Dari segi apa? Dari segi kita compare. Okay, yang pelajar? So, jom kita start. Okay, ini maksud ataupun terminologi yang awak kena ingat. Saya dimaklum oleh admin, awak semua belajar dalam Big M. Jadi, modul ni adalah Big M sahajalah. Okay, so antaranya, dekat sini saya tak nak baca. Benda ni memang ada dalam buku teks. Cuma, the way I'm going to teach you is, apa kita kata dia punya, yang mana kita nak guna? Inilah contoh. So, yang mana satu keyword yang awak kena ada? Dalam exam sekiranya dia tanya apakah maksud jisim atom relatif, apakah maksud JMR, jisim molekul relatif. Okey, apa itu jisim atom relatif? Kita kata dia jar. Jar ni adalah jisim purata bagi satu unsur ni apabila kita compare, dia berbanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Pelajar, saya nak tanya, kenapa dia kata 1/12 kali karbon 12? Kenapa dikata 1/12? Ada idea tak? Satu atom unsur kita banding dengan karbon 12 ni, jumlah jar bagi karbon berapa? Jumlah jar, jumlah jisim atom reaktif bagi karbon adalah berapa? Guys, come on. Apanya? Jumlah jisim atom reaktif. Cuba tengok dekat periodic table. Dekat periodic table ada kan? Berapa karbonnya? Jisim atom reaktif. 6. So, macam mana kita cara untuk kita, kenapa dia kata 1/12 pula? Sebab dia gunakan atom karbon 12. When they use karbon 12, ini adalah salah satu isotop baginya. Jadi, kita akan bandingkan satu unsur dengan 1/12 kali satu atom karbon 12 tersebut. Macam gitu. Okay, jadi kita akan belajar hari inilah semua one by one. So, yang mana awak kena take note?
Yang mana satu kena ada sekiranya soalan ditanya. So, kita tahu jisim purata atom dan juga 1/12 kali atom karbon 12. Berbanding sangat penting. Because everything you are comparing. Semua awak akan berbanding. Next, jisim molekul reaktif. Jisim molekul reaktif adalah apa? Jisim purata molekul. Tadi senang je untuk ingat. Awak ingat the structure of answering the question. Jisim purata mesti sama. Yang berubah dekat sini atom dengan molekul sahaja. Okey, sekiranya saya punya suara tak dengar boleh inform dekat chat Okey, atom dengan molekul je akan berbeza kerana nama terminologi pun atom juga. Dekat sini molekul. Takkanlah dekat sini awak letak molekul tertiba. Padahal diminta untuk jisim atom reaktif. So awak just sediakan template dan awak tinggal isi berdasarkan apa soalan diminta. Sekiranya jisim atom reaktif, awak bagilah atom. Sekiranya bagi jisim molekul reaktif, letaklah molekul. Berbanding, nampak tak? Dia actually a template for you untuk isi. 1/12 kali jisim atom karbon 12. So, saya tengok dekat lain-lain buku, dia lain-lain maksud. Yang mana satu I kena ingat? Mesti ramai pelajar akan confused. The answer from mine is just ikut buku teks. And the way I did this worksheet, 100% purely daripada buku teks. Buku teks adalah sumber yang boleh dipercayai. Bukan bermakna sumber lain tak boleh percaya. Boleh. Cumanya, kadang-kala ikut pada trend semasa pemakan SPM, dia selalu akan utamakan dulu buku teks. Jadi, apa-apa maksud yang awak nak ingat, pastikan gunakan buku teks sebagai ilmu utama awak. Okay. Lepas tu kalau jisim formula relatif pula, nama pun formula. Tapi dekat sini, dia kata jumlah jisim atom relatif dalam semua atom, formula bagi satu sebatian ion. Sebab awak tahu formula relatif ini adalah sebenarnya dalam satu sebatian, contoh saya bagi awak NaCl. How? Macam mana awak akan cerakinkan NaCl? Mesti akan ada dua benda. Satu akan ada anion, lagi satu akan ada cation. Jadi kalau cation awak tahu Na+ sebab charge dia positif. Cl awak tahu dia adalah negatif. Jadi daripada sini kita dapat tahu dia dalam satu formula ada juga macam formula NaCl ada juga sebatian ion which is these ions. Jelas? Apabila satu compound kita boleh pecahkan dia jadi ion, itulah kita kata dia sebagai jisim formula relatif. Okay, so benda-benda ni kena take note lah. And yang lain tu macam biasa, mol, unit SI. Unit SI, unit pengukuran untuk kuantiti sesuatu bahan. Contohnya, saya telah bagi dalam kita punya minda, pekeminda tu, session pekeminda, saya dah bagi tahu pasal the nick of the pencil. Yang hujung pensel tu. Okey, lepas tu jisim molar. Jisim molar adalah jisim 1 mol bahan. Okey, lepas tu isi padu molar pula, isi padu yang ditempati oleh 1 mol. Okey, 1 mol gas dia ada, dalam 1 mol gas tu ada berapa isi padu? Itulah kita kata isi padu molar. The total molar. Okey, volume kita kata dalam bahasa Inggeris. Lepas tu kita ada formula empirik. Formula empirik, formula molekul, formula kimia. Tiga benda ni, pelajar, kadang-kala soalan dia berulang. Dia akan tanya selalu maksud dia apa, maksud dia apa, maksud dia apa. So you need to bersedialah. Apabila dia tanya je yang paling penting awak kena tahu formula empirik ni adalah apa. Bagi tahu dulu dia formula kimia. Takkanlah awak terus kata yang menunjukkan. Macam tak lengkap. You need to lengkapkan so you depan tu letak formula kimia. Yang menunjukkan you need to know empirik adalah apa. Yang paling ringkas, the simplest. You kena tahu nisbah paling penting. Nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sebatian. Okey, manakala untuk molekul pula, dia formula kimia. Tapi dia teringkas ke tidak? Tidak teringkas. Dia adalah exact. Bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam satu molekul suatu sebatian. Dalam satu molekul, dalam satu sebatian besar tu kan ada molekul kan. So molekul tu dia kata mesti dia punya atom-atom dalam molekul tu adalah semuanya exact value. Tak ada short lagi. Tak ada ringkaskan lagi. So awak akan tahu beza dia.
formula empirik macam mana, formula molekul macam mana. Okay, setiap bilangan sebenar atom jenis unsur yang terdapat dalam molekul sebatian. Suatu sebatian. Okay, lagi satu, ada pelajar tanya, yang macam, kan saya kata kena ikut exact buku teks. Okay, boleh ke kalau yang menunjukkan ni saya tak letak tertiba? Okay, jawapannya mudah saja. Awak bayangkan, contoh saya letak macam ni, tulisan jawapan saya, formula kimia bilangan sebenar. Awak faham tak apa saya cakap? Formula kimia bilangan sebenar. Macam something somewhere dekat middle tu, macam tak sedap ayat tu. So awak gunakanlah waktu tu BM awak. Yang awak guna kata hubung tu. Masukkan je. Tak semestinya you need to ikut yang menunjukkan. Yang saya highlight-highlight tu adalah benda yang wajib pelajar kena letak. Yang pelajar kena buat. Barulah kita dapat markah. Sebab ini semua exactly based on what have in buku teks. Jadi yang menunjukkan, so awak tahulah, yang menunjukkan. So nanti you pun akan teringat, you letak yang menunjukkan. Okay, yang menggambarkan. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi istilah-istilah ataupun terminologi yang saya highlight-highlight ni kena ingat. Nanti awak boleh susun ayat awak sendiri. Asalkan you ingat keyword dah cukup. Next, aspek kualitatif. Kualitatif, quality. Quality, nampak berkaitan quality. Maksudnya apa? Dia adalah satu persamaan kimia. Dia daripada persamaan kimia, kita boleh tafsirkan dua benda. Iaitu aspek kualitatif, aspek kuantitatif. So dekat sini ada apa perkataan? Quality. So persamaan kimia yang membolehkan kita mengenal pasti apa? Dia mengenal pasti kualiti bagi sesuatu persamaan kimia. Apa yang kita boleh derive daripada persamaan kimia, apa yang kita boleh tafsir daripada persamaan kimia, itulah kualitatif. Apa yang kita boleh tafsir bukan secara numerical. Yang secara numerical kita kata dia kuantitatif. Apa maksud numerical? Nombor-nombor. Jadi yang aspek kualitatif dia dari segi ayat-ayat yang kita boleh tafsir seperti bahan, hasil dan juga keadaan fizik bahan. Boleh tak pelajar-pelajar dekat sini bagi tahu dekat Sir, apa keadaan fizik yang kita belajar selalu? Ada 3. Apanya? Apa keadaan fizik yang kita belajar? Kita ada apa? 3 keadaan fizik yang kita boleh tafsir dalam kualitatif. Apa tu? Starting with P, C, G. What is this? Yes, Nana? Yes, good. Beri tepukan pada dia. Okay, boleh dah bagi dia react dekat Google Meet tu. Okay, tapi kawan-kawan awak semua berada sama-sama tempat kan? Tak apalah. Yes, pepejal cecair ada satu R je Okay, I think typo lah Okay, and we have gas. Daripada situ awak akan tafsir. Kalau melibatkan kuantitatif, this thing, kuantitatif dia selalu akan keluar dalam exam. Soalan melibatkan stoikiometri. Ramai pelajar tak tahu apa tu stoikiometri. Melibatkan perbandingan antara satu mol dengan lagi satu mol. Itu kita kata stoikiometri. Don't worry, we will learn after this. Okay, dan persamaan kimia yang mengkaji stoikiometri dalam tindak balas kimia. Namun, berdasarkan persamaan kimia, apa yang awak boleh tafsir daripada aspek kuantitatif, awak kena bagi tahu berapa mol bahan tindak balas bertindak balas dengan berapa mol bahan tersebut. Lepas tu kena bagi tahu menghasilkan berapa mol hasil tindak balas dan hasil tindak balas. Okay, inilah template untuk awak isikan nanti. Don't worry, ini pun kita akan belajar juga. So everything we will learn. Okay, memang complete set You baca ni pun dah cukup dah. Next, formula kimia. Formula kimia adalah perwakilan bahan kimia. See, I didn't say sesuatu tu penting. Yang mana keyword-keyword penting je. Perwakilan bahan kimia. Okay, sekiranya awak tak tahu formula kimia atau apa benda, cuba bayangkan awak berada di makmal. Awak dapat satu botol reagent. Reagent tu dekat situ dia ada label. Label tu adalah dia mewakilkan bahan kimia tu, betul tak? That's why dia kata sebagai perwakilan bahan kimia. Dengan menggunakan apa awak nampak dekat label tu? Mestilah awak nampak huruf.
Adakah sampai huruf sahaja you nampak? Okay, bayangkan you dapat reagent chlorine. Adakah awak nampak Cl sahaja? Mesti awak akan nampak dia punya tu. Yang ini betul lah huruf. Apa pula yang ni? Nombor 2 ni apa? Yang bawah ni. Yang tu dekat bawah tu adalah apa? Itulah kita kata subscript. So pelajar kena tahu. Sekiranya botol reagent dia label Cl2 macam gitu. Maksudnya orang kena tahu yang mana satu subscript, yang mana satu huruf. That's why dia kata formula kimia dia ada perwakilan bahan kimia yang menggunakan huruf dan menggunakan nombor subscript. Okay, untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom. So, atom Cl ni ada berapa? Dia bagi tahu. Subscript ni dia memberitahu berapa atom klorin yang ada. Dari sini kita tahulah, oh, botol reagent ni ada 2 atom klorin yang terdapat dalam entiti asas bahan klorin tersebut. Itulah formula kimia. Sekarang pelajar boleh bandingkan tak maksud dengan realiti? Pelajar jelas tak? Itu je. Saya boleh repeat kalau tak faham. Boleh tak? Jelas tak? Ke ada yang blur lagi? Mana satu? Macam nak banding? Okay. Ni botol reagent dia. Contoh Saya tak pandai lukis. Okay, macam ni lah. Contoh botol reagent macam ni. Okay. Usually like this lah. Okay. Dia ada sedikit ni. Okay. Okay faham Okay, bagus. Okay. So next, ini struktur-struktur lazim. Yang ni saya tak akan sentuh. Okay. Sebab apa? Ada jawapan di situ. Tapi I will explain lah kenapa saya bagi jawapan macam tu saja. Saya takkan baca semula. Terangkan mengapa ada nilai 1/12 dalam takrifan jisim atom reaktif. Yang tadi kita bincang. Sebab isotop karbon 12, dia ada 12 unit. That's why. Itu reason dia kenapa. Dan bila kita bandingkan satu atom dengan atom yang lain, kita mesti akan gunakan karbon sebagai piawai. Untuk kita bandingkan berapa kuantiti yang atom lagi satu yang kita tidak dapat dikenal pasti. Itu reason dia lah yang kita cakap tadi. Next, penentuan jisim atom reaktif atom hidrogen sebagai atom piawai menemui pelbagai masalah. Menurut pernyataan di atas, apa atom alternatif? Dia dapati, dulu-dulu kan saintis ni, dia cubalah atom piawai ni dia nak letak atom hidrogen dulu. Masa itu, belum lagi karbon 12. Dia tak fikir lagi pun pasal karbon 12. Karbon 12 memang wujud. Tapi waktu saintis fikir tu, dia fikir-fikir dulu, atom hidrogen lagi sesuai untuk atom piawai. After that, dia fikir pula, macam atom hidrogen lagi masalah pula untuk nak tentukan dia punya jisim atom reaktif. Lepas tu, soalan dia tanya, apa atom reaktif? Barulah mereka fikir atom karbon 12 adalah lagi sesuai. Why? Sebab tu dia kata justifikasikan jawapan anda. Pelajar, jawapan tersebut, adakah awak perlu bagi sampai ayat panjang-panjang? Ke boleh bagi dalam point form? Bayangkan soalan ni keluar dekat struktur awak. Okay, bayangkan soalan ni keluar dekat struktur awak. How? Macam mana cara saya mesti tahu cikgu awak dah bagi tahu dah pasal benda ni. Jadi, macam mana struktur ke esei ke kalau keluar soalan-soalan macam ni, how you will write? Secara point form atau secara ayat macam sejarah? Macam mana? Yes, point form. Very good. Okay, tapi kenapa dekat sini buat sebut ayat panjang ni? Because ini semua adalah satu ayat. If you perasan, dikendalikan memandangkan unsur ni, saya gabung. Saya detailkan fakta huraian macam sejarah lah. Okay, tapi you boleh split je kalau you nak buat secara point. Ada pelajar dia tak suka buat point sebab dia macam tak okay bagi dia. So boleh je buat macam ni. Or else you boleh pecahkan atom karbon 12 sampai mudah dikendalikan tu, jadikan dia satu point. Lepas tu memandangkan tu you buang. Lepas tu yang ni point kedua. Boleh letak macam ni. But point ini awak boleh gunakan macam ni sekiranya ada lebih daripada satu point awak nak utarakan. Sekiranya dia melibatkan huraian, awak akan letak dash. Tapi soalan tu jawapannya hanya satu ayat, tak payahlah letak dash macam ni, tak perlu.
Jadi saya gabungkan pun boleh je, tak ada masalah. No hal. Tapi sekiranya ada lagi satu point yang utarakan, waktu tu tak ada ni, memang salah lah format dia. Mesti kena dalam point. Lagi-lagi, tapi saya tak sarankan cara ni lah. Okay? Macam ayat panjang. Sebab kita ni, you kena tahu kenapa kita tetapkan begitu. We as teachers, kita pun manusia biasa juga. Kita pun tendensi untuk kita mark your SPM paper nanti waktu you do the SPM tu higher. Sebab kita dapat bukan berjuta, beribu-ribu paper untuk kita kena tanda. Jadi kita tendensi untuk tak tengok jawapan belakang awak tu higher. Jadi sebab itu kita sarankan semua students untuk gunakan format begini. So that kita tahu, oh, okay, this one answer, this one justify punya answer. So kita pun okay bagi markah. So tak adalah kita tak pandang mata sebab kadang-kadang kita boleh buat kita boleh juga hadapi masalah-masalah sebegini which is kita tak tengok betul-betul. So untuk elakkan macam tu, better you use this kaedah. Jangan confusekan sejarah dengan kimia. Ramai pelajar tanya saya pasal benda ni. That's why I need to clarify in this session. Okay. Lepas tu, mengapa atom hidrogen tidak sesuai? Okay, boleh bacalah. Kenapa? Sebab you know, atom hidrogen dia punya GCM atom relative pun you tahu berapa. Berapa? Hidrogen. Very, very low kan? Sebab tu dia sangat-sangat ringan. Jadi sukar sangat untuk kita nak compare atom lain, berapa dia punya quantity dia. Berapa dia punya jauh. Sukar sangat. Sebab itulah dia come up with a solution. Various, dia kata atom carbon 12 adalah lagi sesuai berbanding atom hidrogen. Itu reason dia. Okay. Lepas tu deuterium. Okay, deuterium adalah dia adalah lanjutan daripada soalan 3. Dalam atom hidrogen, dia ada 3 benda. Dia ada protium, deuterium, lepas tu tritium. Ada 3 unsur isotop. Okay, 3 isotop yang terkandung dalam hidrogen. Jadi ditanya isotop deuterium dalam hidrogen ini menjejaskan tak ketepatan pengiraan? Ditanyalah. Lepas tu, inilah jawapannya. Deuterium, dia ada 1 proton dan 1 neutron. Okay, 1 proton, 1 neutron dan 1 elektron. Jadi hidrogen biasa protium dia akan mengalami 1 proton dan tiada neutron. Itu biasa. Jadi GC-nya lebih ringan. Dalam sampel hidrogen sebenar seperti hidrogen biasa, seperti deuterium, dia tidak boleh tepat ukur GC dia 1. Sebab pelajar you kena tahu dalam satu bekas lah, contohnya saya letak ni kan. Saya letak ni atom hidrogen, bayangkan saya letak ni deuterium. Lepas tu dekat satu penimbang ni, okay, dia ada lagi satu juga. Bayangkan ini adalah X, benda lain. Kita nak tahu dia punya GC ni berapa. Kan? Kita nak tahu. Bayangkan deuterium ni dia ada proton, dia ada neutron dan sebagainya. Macam mana kita akan, macam mana kita akan pertimbangkan dia punya X, berapa GC dia. Memandangkan dia punya GC pun tak sekata. Kalau satu unsur tu 1 gram, mestilah unsur dekat sini pun 1 gram. Barulah dia punya perimbang dia stabil. Kan? Tapi dekat deuterium, dia tidak begitu. Dia bukan 1 gram, tetapi tidak sekata. Tidak sekata maybe boleh jadi 0.5. Jadi sekiranya di sini 0.5, tak boleh kita jadikan dia 1 gram. It cannot be same, equal, tak boleh. Dia jadi tak stabil dia punya penimbang. Itu maksud dia. Kenapa kita tidak boleh gunakan deuterium dalam pengiraan. Okey, lepas tu jika hidrogen digunakan sebagai atom piawai, kehadiran deuterium akan menyebabkan nilai GC atom tidak konsisten. Nah, nampak tak? Itu jawapan dia. Tapi jangan risaulah, tak adalah soalan sebegini keluar, but just I teach you advance so that kalau dia keluar, you boleh jawab lah kenapa deuterium tak boleh. Okay, next. Pada pendapat anda, apa antara formula emprik atau formula molekul? Ni semua pelajar kena tahu. Soalan dia kerap ditanya juga. Okay, dekat mana-mana trial ada yang ditanya juga. Formula manakah yang sesuai digunakan untuk persamaan kimia? Pelajar kena hadapi dulu. Hadami dulu. Apa maksud sebenarnya formula emprik molekul? Bayangkan awak buat persamaan kimia menggunakan formula emprik. Adakah formula emprik dia punya nilai-nilai subskrip bagi atom tersebut
tepat ke awak rasa? Bukan ke dekat sini saya cakap dia ringkas sahaja. Kan? Dia ringkas. Tapi kalau kita tengok dekat sini molekul, dia adalah tepat. Dia memang tepat dan juga apa kita kata dia menunjukkan bilangan sebenar atom yang sebenar. Kan? Dia menunjukkan bilangan atom yang sebenar. Jadi kalau macam tu, yang mana satu kita nak guna? Formula empirik ke formula molekul untuk kita buat persamaan kimia? Mestilah kita akan gunakan bilangan sebenar punya. Betul tak? Bilangan sebenar punya yang kita akan gunakan. Jadi sebab itulah kita guna formula formula molekul. So reason dia adalah dekat bawah-bawah tu kenapa. So in case soalan tu 4 markah, jawablah macam ni 4 markah. So adalah point saya bagi tahu di sini. Jelas? So yang ni soalan terakhir. Okay, soalan terakhir. Setengah sebatian mempunyai formula empirik molekul sama. Namun terdapat setengah sebatian mempunyai formula empirik dan formula molekul yang berbeza. Okay, dia tanya macam ni soalan tau. Ada setengah sebatian, kadang-kadang kan awak kira formula empirik, lepas tu awak kira lagi formula molekul, kadang-kadang ada sama. Dua-dua pun sama. Lepas tu ada juga terdapat setengah sebatian dia punya formula empirik lain, formula molekul pun lain. Why that situation occur? Ini pun soalan ada tau. Ada keluar. Sebab ada dalam kurikulum awak. Which is you boleh tengok dekat buku teks celah-celah tepi tu. You can refer to that. Celah-celah tepi tu dia amat bahaya. Ada higher possible untuk keluar dari SPM. So that's why yang celah-celah tepi pun akan consider juga. Sebab dia sangat-sangat bagus soalan dia. Yang dekat apalah lupa dia punya kecil-kecil table-table dekat tepi you punya buku teks tu. Imbas kembalilah apalah kan. So you boleh baca benda-benda tu. Okay. But you don't know the answer. So here I give you the answer. Which is formula empirik adalah apa? Awak bagi tahu dulu maksud formula empirik adalah apa. Lepas tu awak bagi tahu dulu formula molekul dia punya maksud adalah apa dulu. Lepas itu baru awak bagi tahu. Jika nisbah atom sudah paling ringkas, formula empirik dia akan sama dengan formula molekul. Contohnya air. Okay, maksud dia adalah H2O. You cari H2O, dekat sini nisbah dia 2:1. You boleh simplify lagi tak pelajar? Ini bayangkan dia formula empirik. Okay, bayangkan ini formula empirik awak. Sekarang dah tahu formula molekul. Okay, boleh tak kita boleh ringkaskan lagi 2 dengan 1? Secara logically awak cuba bayangkan. Boleh tak kita pecahkan lagi? Kita kasih dia simplify lagi? Tak boleh. Sebab formula empirik dah lah memang ngam. Tapi kalau molekul tu dia macam mana pula? Formula molekul juga dia akan jadi sama. H2O je lah. Sebab itu yang paling maksimum dan molekul pun dia paling maksimum H2O sahaja. Dia tak ada menambah lagi. Contohnya dekat sini H4O2 tak pernah wujud Tak pernah wujud. Semesti dia adalah H2O sahaja. Formula empirik, formula molekul. Dia same. Okay, tetapi ada juga kadang-kadang jika nisbah atom boleh dipermudahkan lagi, baru formula empirik dia tidak sama dengan formula molekul. Contohnya hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida H2O2. Okay, itu adalah kita kata formula molekul yang menunjukkan yang menunjukkan atom, bilangan sebenar atom. Jadi ini formula molekul. Kalau formula empirik macam mana pula? Boleh simplify lagi tak pelajar? Boleh. Tapi kena buatlah dia punya jadual-jadual dia kan. Yang ni daripada sini pun kita boleh buat juga. Which is 2 kita boleh cancel. 2 kita boleh cancel. Jadi kita akan dapat HO. Ini adalah empirik yang paling senang. Yang simplified version. Jadi ada perbezaan tak dekat atas dengan bawah? Ya, ada perbezaan. So tak semestinya semua sebatian mempunyai formula empirik, formula molekul yang sama. Tidak sama sekali. Ada juga possible untuk setengah sebatian dia boleh ada formula molekul, formula empirik yang sama. Ada juga boleh jadi formula molekul, formula empirik yang berbeza. Jelas ke pelajar? Any doubt? Boleh fokus? Jelas Good. Okay. Very good. Okay, jadi formula molekul ialah gandaan nombor bulat lah. Nombor bulat maksudnya apa? Ini nombor bulatnya.
You nampak ke pecahan dekat sini? Tak nampak kan? So bukan pecahan. Kalau bukan pecahan, dia lone number, kita kata dia nombor bulat lah. Okay. Now, ni memang soalan eksperimen berfokus lah. Memang kali ni saya ajar everything all out. So, ada juga amali kimia eksperimen pernah keluar soalan ni. Ada juga kita punya soalan-soalan struktur esei pernah keluar sampai dia minta suruh tulis procedure. Bukan kalau awak tak pernah kena, sini-sini awak pernah kena. So, I kena ajar jugalah. Yang ni pun sama. Ada dua situation berlaku. Sama ada diminta itu untuk bagi procedure, untuk yang ni dia bagi procedure. So, how? Macam mana awak akan tulis sekiranya awak tak buat eksperimen ni? Sebab tu kita kena buat eksperimen ni dulu. Daripada ilham eksperimen kita dapat buat rangka procedure dengan betul. Sebab tips okay, kalau you minta saya tips kan, macam mana kita sekiranya dia minta dekat soalan esei tu, dia minta untuk awak rangka procedure, dia tak uji awak betul-betul awak ikut tak? Tak. Okay, dia macam ni. You kena tahu procedure dia, timbang jisim mangkuk pijak bersama-sama penutup ni dan rekod jisim. Okay, so kalau sekiranya awak tak letak rekod jisim, dia tolak markah ke? Okay, tengok you tulis macam ni. Timbangkan jisim mangkuk pijak bersama-sama penutupnya. Okay, you tutup dulu. Timbang dulu, lepas tu awak dengan penutup sekali, awak timbang dulu. Lepas tu awak akan buat apa? Mestilah awak akan rekodkan. Takkanlah awak tak rekod. Kalau you tak rekod, macam mana awak boleh cari nanti formula empiric? So, awak kena fikir daripada situ. That's why lah dekat sini, dekat buku teks diletak dan rekod jisim. Dan selalunya prosedur ni, kalau awak buat report amali kan, setiap kali eksperimen habis, kena buat report amali kan, selalu awak kena tulis secara ayat pasif. Maksudnya apa? Yang dia bagi ni dalam ayat aktif. You kena tukar kepada ayat pasif macam mana? Jisim mangkuk pijak bersama-sama penutupnya ditimbang dan jisimnya direkodkan. Macam begitu. Itu baru kita kata ayat pasif. Yang dia bagi semua ni adalah ayat aktif. So, dia ada dua eksperimen. So, awak kena hadapi eksperimen tu baru boleh rangka dia punya prosedur one by one. Kalau selagi you tak buat eksperimen, awak kena terpaksa hafal. Itu je kaedahnya. Mudah. Okay. So, ni contoh eksperimen. Okay. Dia guna pita magnesium. Dia guna alas segitiga tanah liat. Dan dekat sini. Lepas tu dia ada ni. Okay, stand. Lepas tu dekat sini ada mangkuk pija dan juga ada penutup. We call it lah. Okay. Jadi, dekat sini dia bagi keputusan, tafsir data, perbincangan. I dah siap-siap strategically, I dah bagi everything that you needed. Okay. From A to Z. Okay. Contoh kita tengok Dia kata mangkuk pija tambah penutup. Sampai sekarang ada pelajar tak boleh cari lagi formula empirik. Sekiranya soalan-soalan eksperimen macam ni keluar. Okay. So, contoh dia kata, mangkuk pija tambah penutup. Saya letak kat sini. Oh, saya tak letak. Okay. So, mangkuk pija tambah penutup tambah pita magnesium. Saya letak dekat sini 24.0. Lepas tu dekat sini 26.04. Lepas tu dia punya, bayangkan saya obtain begini saya punya result. Okay. So, macam mana saya akan cari jawapan awak rasa? So, first of all, awak kena buat dulu table-table ini. Pernah buat tak table ni semua? Pernah buat kan? Pernah buat kan semua? Table ni macam mana cara nak buat tu? Atas ada unsur. Yes, pernah. So, akan ada dua table. Satu untuk magnesium, lagi satu untuk oksigen. Takkanlah you letak lagi satu kolom, lepas tu unsurnya macam contohnya Cl. Apa kaitan pula dengan Cl? Tak ada. Dia ada dua je sebab nanti at the end you akan dapat jawapan MgO. Sekiranya awak tak dapat MgO, itu yang paling dahsyat. You need to redo again. Sebab tak semestinya you akan dapat Mg2O2 macam tak ada mesti you kena dapat MgO. Sebab itulah you kena tahu dulu apa kita kata formula kimia yang nanti kita akan belajar dia punya ion-ion yang awak kena ingat. Baru awak boleh teka. Betul tak jawapan aku ni sebenarnya? Macam gitu. Okay, so let's be see here. Jisim gram. Dia kata magnesium. Nak cari jisim magnesium macam mana? Ada sampai sekarang pelajar tak boleh jawab.
How? Okay, so very easy sebenarnya. Okay, so you tengok dekat sini, ada mangkuk pija tambah penutup. Ada mangkuk pija tambah penutup, ada pita magnesium. So awak tengok yang ada bahagian kolom magnesium. Fokus yang itu. Dekat sini kan? So dekat sini awak buat apa tau? Yang ni dia pita magnesium I tak cakap magnesium oksida. I want the pure magnesium. Fokus yang pure magnesium. Saya tak nak apa-apa campur aduk daripada unsur lain. Jadi dekat sini awak buat satu closure. Sebab apa? Awak punya aim sekarang nak cari jisim. Jadi semestinya adalah melibatkan dua benda ni. And another one, yang mana satu tolak adalah, awak tengok dulu. Dekat sini ada mangkuk pija penutup. Ada mangkuk pija penutup. Dekat sini ada mangkuk pija penutup. Ada tak? Sama tak? Dia punya sequence dia sama. Tapi, ini je terlebih. Betul? Ini je yang terlebih. Jadi, since ini yang terlebih, apa terjadi? Kita akan tolak antara dia. Kita akan tolak antara dia untuk kita dapatkan. Apabila yang ni hilang, awak akan dapat jisim bagi magnesium itu sahaja. So when you kira, you akan dapatlah jawapannya apa. Okay. So dekat sini sebenarnya, kalau kita nak cari kan, oh yang ni saya tertukar. Yang ni 24, 24, 26, 24, 26.4 dan juga yang ni 28. Okay. So dekat sini, ini yang result awak dapat. So dekat sini, apabila kita nak tolak, kita ambil lah 26 yang besar ni, tolak dengan yang kecil. So that's why here saya tolak 26.4 tolak 24.0. Kenapa? Saya ulang lagi sekali. Sebab di sini ada penutup dengan mangkuk pija, penutup dengan mangkuk pija. Bila dua benda nilai ni awak tolak, semestinya benda ni telah ditolak. Tinggal apa you dapat? Of course lah you dapat magnesium punya jisim sahaja. Yang the one you get pita tu, like this, a strip. You dapat magnesium, pure magnesium punya jisim dia berapa? That's why. Lepas tu, sekarang kita nak cari apa pula? Oksigen. Macam nak cari oksigen? Pretty easy as usual. You tengok yang mana melibatkan oksigen. Yang mana satu melibatkan oksigen? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang mana satu? Which one? Dia terlibat dengan oksigen. Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3? Melibatkan oksigen ni sebab kita nak cari jisim oksigen. So, dia daripada nombor 3. Kan? Sebab apa? Ada oksida kat sini. That's why pelajar awak kena tahu magnesium oksida dia punya formula dia apa? MgO. Ada O tak dekat sini? Ada O kan? Sebab itulah kita nak tahu dia punya O dia berapa. Jadi macam mana kita nak cari oksigen ni? Yang mana tolak yang mana awak rasa? Yang ni saya nak dapatkan jawapan daripada awak semua. 3 tolak berapa? 1 ke 3 tolak 2? Cuba komen dulu. Sebab I tak naklah satu hala je pembelajar saya kan. Satu hala je. Saya nak pelajar jawab. So from that we learn. Saya tak minta awak pun bagi exact answer tak. 3 tolak 1. Okay, ada lagi jawapan 3 tolak 2. Okay. Jawapannya kita tengok Okay, kita fokus dulu apa jawapan Fatihah tadi. Dia kata 1. Okay, bayangkan kita tolak 1. Ni. Ini. Okay. Apa yang Fatihah cakap, sampai sini dia dah cancel. Mestilah sebab yang ini tolak yang ini, mestinya benda ni dia sama. So dia akan ditolak. Tapi apa jawapan jisim yang awak dapat sekiranya awak tolak 1 adalah jisim untuk magnesium oksida. Tapi yang kita nak cari ni adalah untuk oksigen. Nampak tak? Yang kita nak cari ni oksigen. Jadi how? Macam mana kita akan kira jawapan dia? That's why jawapan Fatihah tadi bukan tolak 1 tetapi tolak 2. Dia terus bagi jawapan dah. Okay, sabar Okay, jadi kita tengok yang apa tu?
yang apa nama dia, Even. Okay, Even Even or Ivan, I don't know lah, but I call you Even lah. Okay, so don't get me wrong. Yang ini adalah nombor 3. Lepas tu dekat sini kita tengok apa yang nombor 2 . Okay, kita tengok nombor 2. Okay, kita tutup dulu. Yang mana sama kita tutup. Ini sampai sini kita boleh buang. Sebab apa? Dekat sini ada magnesium, dekat sini ada magnesium. So magnesium akan ditolak. Sebab itulah awak tinggal dapat O sahaja. Sekarang jelas tak Fatihah? Kenapa kita tak boleh tolak dengan 1 tapi kita kena tolak dengan 2? Jadi you kena tolak 28 tolak 0, tolak 26.0. 26.4. That's the technique. Membantu tak? Nak kira formula Ampere sekarang dah senang dah. So you use the structure, you buat kaedah saya macam saya buat ni, you can definitely got it. Okay. So you can definitely got it. And yeah, this is the answer. 1.60, 2.40. Lepas tu, nak cari bilangan mol. Macam mana? Tahu formula. Tapi nak ingat formula tu pun saya ada teknik juga dekat bawah-bawah nanti. Okay. So which is bilangan mol adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Berapa jisim molar magnesium? 24. Berapa jisim molar oksigen? 16. Okay. Lepas tu awak carilah berapanya. Okay. You dapat 0.1, you dapat 0.1. Lepas tu kita akan pergi kolom seterusnya iaitu nisbah mol teringkas. Okay, nisbah mol teringkas ni yang macam mana? 0.1 kita akan bahagi. Okay, just ambil jawapan dari atas ke bawah. Yang bahagi ni apa benda ni sir? Okay, bahagi ni adalah awak kena tengok jawapan mol yang mana paling kecil. Tetapi dalam situasi ni, dua-dua mol kalau kita compare nilai dia sama. Literally the same. So macam mana cikgu? Kan dua-dua sama nombor. Macam mana saya boleh tahu yang mana satu mol yang paling kecil? Okay, very easy. Since dia punya mol dia sama, letak je lah nombor tu sekali lagi dekat bawah ini. Apabila you letak dekat bawah ni, jangan lupa dekat sini pun kena jadi fair and square. Macam kita kena, untuk nak cari ni mesti dia adil dan sama. Macam gitu. Jadi dekat sini pun kita bahagi dengan 0.1. Atas ni yang mana satu cikgu? Atas ni daripada yang tadi lah yang kita cari 0.1. Okay. So kena ingat yang ini adalah mol yang dicari. Mol dicari. Dekat sini mol perbandingan. Mol perbandingan maksudnya kita banding antara satu demi satu. Yang mana satu yang mol yang paling kecil itulah kita kena bahagi. Macam gitu. And after you do both thing, you akan dapat jawapannya 1 dengan 1. And finally, you boleh letaklah nisbah mol sebenar yang real 1. Okay. Since dia adalah 1, saya letak kat sini Mg1, O1. Adakah kita tulis macam ni dalam kita punya formula kimia MgO? Tidak. Kalau nombor 1, dia akan hilang lah. Dia macam, dia akan menjadi pemerhati sahaja. Okay, but we know MgO macam ni pun dia memberi maksud yang sama. That's why dia adalah MgO. Jangan pula letak macam ni boleh je tapi macam quite awkward lah sebab biasa kita tulis MgO macam ni kan. Okay. Lepas tu saya ada bagi tahu nota untuk awak semua take note. Ada yang pelajar hilang markah. Kesian mereka. Kadang-kadang ada situasi yang mempunyai bilangan mol berbeza. Yang ni samalah. What happen if bilangan mol dia berbeza? Contoh saya bagi dekat awak. 0.5, dekat sini 0.1, bukan, dekat sini saya letak 1. Okay. What happen sekiranya dekat sini 0.5, sekiranya 1.0. Okay. Jadi bahagi dengan mol yang paling kecil selepas buat perbandingan. So awak kena buat perbandingan antara 0.5 dengan 1.0. Yang mana satu mol yang paling kecil? 0.5. Jadi dekat sini mol yang awak cari 0.5. Bahagi dengan mol perbandingan, you nampak, 0.5 lagi kecil daripada 1.0. Jadi awak letak 0.5 kat sini. Tapi di sebelah kanan pula, letak mol yang dicari di atas, bahagi dengan
Mol yang awak banding 0.5 dengan 1.0. Yang mana satu paling rendah? 0.5. Jadi letak 0.5. And you got the answer. So dekat sini awak dapat 1. Dekat sini awak dapat berapa? 1 bahagi 0.5 dapat berapa? 1 bahagi 0.5 dapat berapa? Jawapannya 2. Yeah. So awak dapat sini 1, dekat sini 2. Jelas tak? Ini lagi satu, sekiranya wujud situasi tersebut, janganlah kelam kabut. Tak semestinya dia akan keluarkan MG sahaja. Boleh jadi sebatian-sebatian lain. So be ready for everything. Okay, just stick to the concept and you can do it for sure. Okay, next. Kadang-kala ada nisbah mol sebenar bagi sesuatu unsur menjadi 1.5 atau sebarangan perpuluhan. Jadi, kita perlu darab dengan nombor yang boleh jadi jawapan. Sekiranya, akhirnya, nombor bulat serta, jadi jawapan akhirnya nombor bulat serta nombor itu perlu didarab dengan pasangan unsurnya yang mempunyai nisbah mol sebenar secara sama rata. Okey, bayangkan dekat sini awak dapat 1.5. Okey, dekat sini awak dapat 1.5, dekat sini awak dapat 1. Nisbah mol sebenar, bayangkan situasi ni berikut. You kira-kira at the end you dapat 1.5 di sebelah kiri, you dapat 1 di sebelah kanan. Tapi kan, boleh ke kita tulis macam ni? Macam saya kata tadi, ada ke perpecahan macam ni? Pernah wujud ke dalam equation persamaan kimia? You pernah nampak ke sebatian berbentuk begini? Ataupun berbentuk begini, Mg 1.501? No. So, apa yang awak kena buat? Sekiranya awak hadapi situasi ni, lain tak bukan awak kena guna konsep apa tu, kira-kira kita kira-kira yang cuba jaya. Kaedah cuba jaya di mana awak kena darab dengan nearest number. So, 1. Next number dia adalah apa? 2. Contoh saya darab dengan 2. So, saya kira balik. Saya kira, rupanya dapat 3. So, it's a nombor bulat ke tidak? Yes, nombor bulat. Since nombor bulat, jangan hanya fokus dekat sini. Apabila you darab dekat 2 dekat sini, pastikan awak punya unsur sebelah pun perlu didarab 2. Macam tadi, kena fair and square. Kena adil dan sama. Jadi dekat sini awak perlu darab 2, jadi dapat jawapan 2. So awak akan dapat Mg3O2. Contoh. Tapi tak adalah wujud macam ni lah. Contoh sahaja. Okay, so awak akan dapat 3, awak dapat 2. Kalau let's say dekat sini still you tak dapat nilai juga. Contoh contoh 2.5. You kali dengan 2, dapat tak jawapannya? 2.5 kali 2, dapat tak? 2.5 kali 2. Dapat 5. Okay, lagilah. Bayangkan you dapat lagi 5.5. So you uji lagi. Darab dengan 3. Darab dengan 4. Kalau sekiranya at the end you dapat nombor bulat, contohnya macam 10, akibat you darab dengan 4 dekat sini, pastikan dekat sini pun darab dengan 4. So you need to fair and square. Sebab tu kita kata kaedah uji kaji lah. Ataupun cuba jaya, di mana darablah dulu dengan 2, darablah dengan 3 until you dapat nombor bulat. Macam gitulah. Yang ni paling senang. Sebab dia satu-satu. Tak payah fikir banyak. Okay. So I dah kata dah. Kalau sekiranya you darab dengan 1, mestilah tak relevan. Sebab you dapat, still you dapat perpuluhan. Apabila you darab dengan 2, yes, you dapat nombor bulat. So, dia relevan lah. Okay, now, sekarang kita tafsir data. Okay, apa yang diminta dekat sini, saya dah letak kat sini. Mg yang berpadu adalah 2.40, jisim dia. So, letak gram. Jangan lupa unit. Setiap kali letak, mesti ada unit. Jisim O, oksigen 1.60. So, saya letak sini. And, daripada sini, saya boleh tafsir formula empirik saya adalah Mg2. And now kita tengok dekat soalan atas. Apa tujuan menggosok pita magnesium? Okay, for your information kan, selalulah bukan sekadar magnesium. Apa-apa pita awak dapat, selalu your teacher will provide you kertas pasir. Why? Sebab dekat atas tu ada lapisan-lapisan oksida. Yang awak nampak hitam-hitam tu, kita kata dia sebagai lapisan oksida. Which is you need to buang dulu. Kenapa kita kena buang? Supaya kita dapat magnesium yang pure. Magnesium yang pure, and kalau you dapat magnesium yang pure, nanti awak dapat jawapan magnesium pun tepat. GC magnesium pun tepat.
Sebab tu kita kena singkirkan dulu lapisan oksida daripada pita magnesium. Jadi itulah jawapannya. Kenapa kita kena gosok dengan kertas pasir? Not for MG only. Yang mana pita-pita you dapat semua, you kena bagi tahu jawapan dia sama je. Lapisan oksida logam. And after that, dia tanya apa nama formula dia, magnesium oksida. And now soalan seterusnya dia tanya, mengapa langkah 6, 7, 11 dilaksanakan? So we see here, 6. Apabila pita magnesium mula terbakar, tutupkan mangkuk pija dengan penutup. Dia kata apabila dia dah start bakar, kena terus tutup mangkuk pija dengan penutup. Why? Lepas tu 7 dia kata penutup sedikit. Buka sikit-sikit lah, macam sekali-sekala. Tak adalah setiap kali you kena buka. Kenapa kita kena bagi dia buka sikit-sikit dan tutupkan semula dengan cepat-cepat menggunakan penyepit yang you sepit guna ambil makanan ke yang penyepit tu lah. So macam tu, jawapannya lah apa? Ini jawapan dia. So kena bagi tahu macam ni. Ada juga pelajar suka letak langkah 6, 7 dia gabungkan terus sebab dia lebih kurang sama je langkah dia. Langkah 11 dia asking. Jadi langkah 11 dia letak lagi satu point. Boleh je, tak ada masalah. Sebab saya biasa dengan sejarah, so I biasa je buat ayat-ayat panjang. Okay, tapi ayat tu saya buat satu je lah. Kalau saya dah tahu ayat saya melebihi dari satu, saya akan letak point form macam soalan-soalan tadi yang kita bincangkan. Jadi, dekat sini langkah 6, 7 untuk apa? Membenarkan oksigen masuk ke dalam mangkuk pijak. Kita duduk dulu, lepas tu kita buka sekali-sekala. Why? Sebab oksigen kena masuk. Barulah dia dapat bertindak balas menghasilkan MgO. Itu yang awak kena fikir. Dari sudut kimia lah. Okay, lepas tu, untuk pembakaran, malah langkah 11. Kenapa langkah 11 pula? Untuk memastikan tindak balas pembakaran yang lengkap. So, why langkah 11 ni diteruskan begini? Ulang proses pemanasan, ulang proses sejukan, penimbangan sehingga jisim itu tak diperoleh. Why we need to repeatedly do the same things? Sebab apa? Sebab kita kena pastikan tindak balas kita, pembakaran tindak balas tu adalah lengkap. Awak tahu kan syarat-syarat pembakaran yang lengkap, iaitu dia kena ada oksigen. Baru dia boleh menjadi tindak balas pembakaran yang lengkap. Selagi tak ada oksigen, you tak boleh pastikan tindak balas awak berjaya ke tidak. Sebab tu kena ada oksigen. That's why kita open sekali-sekala tersebut. And repeatedly dia akan berlaku. Pemanasan, penyejukan, semua kenapa? Untuk nak bagi oksigen masuk supaya tindak balas dia komplit. Pembakaran dia lengkap. So itulah jawapan dia. Okay. Ada juga pelajar juga gabungkan langkah 6, 7, 11 dibuat kerana membenarkan oksigen masuk ke dalam mangkuk pija untuk memastikan tindak balas pembakaran yang lengkap. Itu pun boleh juga. You gabungkan dua jawapan dalam satu ayat. Boleh juga. Okay. Yang ni saya letak begini sebab saya nak bagi cerakinkan. Bagi awak nampak. Kalau saya bagi satu ayat terus begitu, awak tak tahu saya fokuskan langkah ni ke berapa, langkah ni ke berapa. Dan saya buat secara split in version of ayat. Boleh juga kalau you guna version macam ni. Point-point form. Boleh je. And soalan last. Soalan last dia tanya apa? Apa yang berlaku jika wasap putih? Apa tu wasap putih, guys? Daripada eksperimen ni, apa yang keluar? Apa yang keluar daripada bikar tersebut? Apa yang keluar? Bukan bikar lah. Dia punya apa tu, mangkuk pija. Apa yang keluar? Wasap putih. Apa yang keluar? MgO. Wasap putih yang keluar adalah apa? MgO. Jadi, apa yang dia kata, sebahagian magnesium oksida hilang dari radas eksperimen. Boleh juga. Sebahagian bukan semua magnesium oksida. Salah tu. Sebahagian saja. Tak mungkin semua dia hilang. Okay. Sebab soalan dia tanya apa dekat kita? Dia tanya apa yang berlaku jika terbebas ke persekitaran. Okay. Tak semestinya semua dia terbebas. Tidak. Sebahagian saja. Lepas tu jisim produk yang diperoleh menjadi lebih kecil lah. Sebab dah lah you keluarkan MgO half of that, you dah bebaskan keluar. Nanti macam mana you dapat jisim yang betul-betul mantap ni kan? Sebab you dah hilangkan sedikit wasap putih keluar daripada beradas eksperimen. Jadi menyebabkan pengiraan formula empirik pun menjadi tidak tepat dan juga dia akan menjadi ralat. That's the reason. So you ada banyak option. That's why saya letak macam ni lah, palang macam ni. Sebab nak bagi tahu dekat awak, bukan satu jawapan you boleh bagi. You boleh bagi macam-macam jawapan. Yang internally dia berlaku. Yang berlaku secara internal.
Yang berlaku secara dalaman lah. Lepas tu eksperimen seterusnya. Yang ni pula melibatkan kuprum. Jadi awak pun baca and here how it is. Dia ada bongkar kayu, dia ada etanol, alkohol yang ni kita kata alkohol. Okay, dekat sini ada saluran dia. Lepas tu dia ada juga asid hidroklorik, dia ada air kat sini. Jadi yang ni kita boleh nampak dia melibatkan hydrochloric acid. Apa yang kita boleh nampak kat sini, dia melibatkan hydrochloric acid and dia melibatkan kuprum 2 oksida. Tadi eksperimen melibatkan magnesium. Sekarang melibatkan kuprum pula. Jadi buat macam biasa. Saya dah ajar kan? Okay, ni semua ada kan? So kita tengok terus perbincangan. Apakah peranan ketulan zinc dan asid hidroklorik dalam aktiviti ini? Kenapa ada ketulan zinc dan apa peranan asid hidroklorik juga? So jawapan dia apa? Ketulan zinc dia akan bertindak balas dengan asid hidroklorik untuk hasilkan apa sebenarnya? Untuk hasilkan gas hidrogen. For your information, soalan ni awak tak boleh jawab. Awak tak boleh jawab. Kenapa? Selagi you tak buat persamaan kimia, you tak boleh bayang. If you boleh bayang, means that awak dah biasa buat equation ni, yes, you can directly can mention gas hydrogen. Tapi awak tak biasa, baru awak ni macam junior kepada persamaan kimia, you are not even master yet, you need to do lot of time. Zinc kena tambah dengan HCl, awak kena cari dia punya produk apa dulu, baru awak boleh tahu apa yang keluar. Jadi you dapat apa? Zinc, Cl. Okay? Lepas tu ada 2 kat sini. Macam mana you tahu zinc 2? So awak kena kira betul-betul. Zinc, dia punya formula ion dia apa? Zn2+. Dekat sini, Cl- dia adalah negatif. Jadi dekat sini ada 2, dekat sini ada 1. Betul? Sebab ni negatif, ini positif 2. Okay. Lepas tu apa terjadi? Dia akan darab silang. So 1 dia pergi sini, 2 dia pergi sini. That's why awak dapat produk zinc chlorida. ZnCl2 dan akhirnya you dapat H yang berbaki ni letak dekat sini H2. Jangan risau. Saya ada teknik juga untuk persamaan kimia lepas ni. Okay. So ada H2. So awak kena seimbangkanlah. Cl2 ada dekat sini, H2 ada dekat sini. Tapi dekat sini ada HCl sahaja. Jadi depan ni kita kena letak 2. Yes, darab 2. Okay. Darab 2. Okay. So itu reason dia kenapa dia kata menghasilkan gas hidrogen, because at the end you dapat gas hidrogen. Tadi awak kira awak akan dapat MgO, wasap putih. Yang ini pula you dapat gas hidrogen. Okay, lepas tu gas hidrogen, apa soalan seterusnya? Mengapa gas hidrogen dibiarkan mengalir seketika sebelum mula pemanasan? Kenapa kita kena allow dia keluar sekejap? Kenapa? Sebab gas hidrogen dia perlu alirkan terlebih dahulu untuk singkirkan. Yang ini tak payah untuk awak ulang soalan tersebut, tak payah. Ini just reference saja. You terus kepada menyingkirkan oksigen pun boleh sebab ini bukan sejarah. Okay, you kena tahu perbezaan dia. Menyingkirkan oksigen di dalam salur kaca dan juga kenapa kita buat begitu? Sebab ada campuran gas hidrogen dan juga oksigen yang boleh menyebabkan radas kaca tu meletup. Okay, mudah meletup dan tidak terbentuklah apabila pemanasan dimulakan. So maksudnya adalah untuk elakkan radas kaca ni daripada meletup macam gitu je, kita kena pastikan dia kena halau dulu gas hidrogen. Supaya gas hidrogen dia tidak bertindak balas dengan oksigen dan tak adalah macam boom macam tu. Tak adalah begitu. Okay, that's why kita kena alirkan seketika gas hidrogen sebelum pemanasan berlaku. Sebab kita tak nak radas kaca kita pecah. Sebab kita punya radas kaca semua dibiayai oleh kerajaan and nak mohon lagi sekali pun susah. And your teacher know it very well. Okay, macam mana kalau radas kaca pecah and kita kena order semula, memang prosedur lambat dan juga memang banyak proses. Jadi untuk elakkan benda-benda begini, kita kena amalkanlah safety procedures. Okay, lepas tu soalan ketiga. Gas hidrogen dibiarkan mengalir sehingga hasil pemanasan berada pada suhu bilik dalam langkah 11. Kenapa? Dibiarkan mengalir sehingga hasil pemanasan berada pada suhu bilik. Yang ni. Teruskan alirkan gas hidrogen sehingga salur kaca berada pada suhu bilik. Kenapa dikata terus alirkan gas hidrogen pada suhu bilik? Why? Sebab kita nak buat semasa penyejukan untuk dia halang kemasukan semula oksigen. Kita nak bagi dia cool pada room temperature je, awak kena tahu.
Pada suhu bilik jom kena tahu kita punya proses sekarang adalah melibatkan proses penyejukan. Sebab tadi you menyalakan api, bagi dia api tu pemanasan. Lepas tu you letak dekat suhu bilik dekat makmal awal tu kita kata dia penyejukan. You kena tahu beza dia lah. So penyejukan ni untuk menghalang kemasukan semula oksigen dari udara ke dalam salur kaca bagi elakkan keputusan eksperimen awak terjejas. Dari segi nak menentukan formula pun tak adalah terjejas. Okay. So sebab apa? Lagi sekali lah untuk nak elakkan salur kaca pecah. Sebab tu kita kena bagi dia cool down dulu. Kata bagi dia cool down, lagi masuk oksigen, mestilah pecah lagi. So that's why kita bagi dia cool down dulu under room temperature ataupun pada suhu bilik. Okay. Lepas tu soalan keempat, kenapa macam tadi lah kan jawapan dia, proses pemanasan, penyejukan, penimbangan perlu diulang. Kenapa? So ada jawapan dia, sebab memastikan semua kumpulan dua oksida telah bertindak balas sepenuhnya menjadi kuprum. Ataupun you boleh tambah dekat sini, telah bertindak balas sepenuhnya dengan oksigen untuk menghasilkan menjadi kuprum. Ataupun you terus boleh kata telah bertindak balas sepenuhnya menjadi kuprum pun okey juga. So easy like that. Okay, memastikan complete lah. Dia punya proses dia complete. Sebab tu kita kena buat proses tersebut. Okay. And cara-cara. Tadi kita dah belajar dah. Macam mana kita nak cari formula empirik dah tahu dah. Sekarang pula macam mana kita nak cari formula molekul daripada formula empirik tersebut. Okay, ini formula dia. Awak kena letak formula empirik dalam kurungan. Ada subscript bawah dia kata N. Lepas tu kita samakan dengan jisim molekul reaktif. Okey. Lepas tu dia kata soalannya begini, berbunyi. Jika diberi JMR bagi CuO adalah 159, cari formula molekul. So awak letaklah CuO, N dekat bawah. Dia bukan sama taraf dengan CuO. Tak. Dia selalu dekat bawah macam ni. Lepas tu N 64 tambah N 16 bermakna awak kena darab N dekat sini, N dekat sini awak kena darab. And you kena samakan dengan 159 and at the end, you macam bagi biasa, matematik biasa, awak kira awak akan dapat N sama dengan 2. Okay. Tapi tak adalah semestinya you dapat 159 bahagi 80, you akan dapat lebih kurang macam, saya kira dulu. 159 over 80, saya dapat lebih kurang macam 1.9875. Sekiranya awak dapat macam ni, waktu awak kira formula molekul, don't worry, awak punya betul. Cuma awak kena ikut prinsip yang saya bagi tahu. You kena bundarkan kepada nombor bulat ikut prinsip tambah tolak 0.02. Bermakna you tambah 0.02, so awak akan lebih kurang dapat 2.00 something. So which means that, yes, M dia sama dengan 2. Okay, kita boleh estimate sampai 0.02. Maksimum dia adalah kita boleh bundarkan sampai 0.05 sahaja. Lebih daripada itu tak boleh. Okay, macam contohnya dia macam dapat 1.9500. Boleh lagi lah, boleh consider lagi. Tapi kalau 94 macam ni tak boleh consider dah. So dia kena actually dekat-dekat lah dengan nombor 2. Konon-kononnya lah begitu. Okay. So ini adalah anggaran lah, kita kena estimate kepada, sebab kita kena estimate. Kalau kita tak estimate, nanti formula molekul lagi salah. Sebab apa? Perpuluhan tu tak boleh, kan? So kita kena jadikan dia sebagai nombor bulat juga. So dekat sini CuO, saya letak N ni dekat sini 2. And saya darab lah semula. Macam tadi kan, kita nak cari pun kita guna versi darab N, versi darab N. Sama juga. Now, since kita dah tahu N dia berapa, bolehlah masukkan kembali Cu2O2. Jadi, apakah kita punya formula molekul? Cu2O2. Sebab itulah tadi awak punya formula empirik awak akan dapat CuO. Daripada Cu2O, O2, dia pecah-pecah dapat CuO. Macam ginilah cara dia. Okay? Jelas tak pelajar? Hanya saya je bercakap tadi. Okay ke? Jelas so far? Boleh? Boleh ke semua? So far so good. Boleh. Even je jawab yang lain kenapa? Boleh ke? Ke dah terdalam sangat dalam dunia chemistry?
Boleh Okay. So dekat sini kita ada dua eksperimen. Eksperimen satu, eksperimen dua. Daripada tadi lah kan. So ini sedikit lah. You need to know. Apa langkah berjaga-jaga kena tahu. Apa langkah berjaga-jaga kena tahu dulu. Untuk elakkan eksperimen kita pecah ke, apa peradas ke. Okay, untuk elakkan masalah ke. Okay, kita kena follow the rules. And you kena tahu juga. Since kita ada dua eksperimen, tak semestinya dia bagi MG. Tak semestinya dia bagi CU for this experiment. Boleh juga dia bagi logam lain. So macam mana you boleh teka which experiment suits the most? You kena tengok dekat sini. Logam-logam yang menggunakan kaedah eksperimen pertama ini adalah melibatkan logam-logam yang reaktif. Contohnya kalsium, magnesium, aluminium, zinc. Kalau keluar macam ni je, you kena tahu, oh memang eksperimen satu. Sekiranya yang menggunakan kaedah ni adalah logam yang kurang reaktif, macam contohnya cuprum, plumbum, argentum, then you need to use the second experiment. Sampai sekarang pelajar tak boleh bezakan. Alamak, macam mana ya saya dapat soalan trial ni tak dapat MGCU seperti mana saya harapkan. Bukan macam tu. You kena tahu. Kalau dia melibatkan logam reaktif, mesti kena guna eksperimen pertama. Kalau melibatkan logam yang kurang reaktif, kena guna eksperimen yang kedua. Sebab itu akan tahu siri kereaktifan logam. Masing-masing ada akronim kan. Macam nak ingat, okay. So, kena ikutlah dekat atas tu kalium, kalsium, magnesium. Ingat tadi punya susunan dia. Sampailah kuprum dan bawah-bawah lagi. So, dekat situ you kena tahulah. Yang atas sekali tu adalah logam yang paling reaktif. Dekat bawah tu adalah logam yang kurang reaktif. That's why siri kereaktifan logam sampai sekarang memainkan peranan yang sangat penting. Okay, next. Yang ni formula ion. Saya tak nak cakap banyak. I just asking everyone to remember this formula ion. If you tak boleh remember, memang sukarlah untuk awak buat persamaan kimia. Okay, saya nak tanya semua. Dah hafal ke belum? Dah hafal ke belum formula ni semua? Dah hafal ke belum? Ion natrium, ion kalium, ion aluminium. Kalau aluminium dia 3+. Kalium dia plus. You tahu tak kenapa aluminium 3+? Sebab dia group 13. Kumpulan 13. You need to know. Kenapa? Kan? Okay. Nanti you akan belajar pada bab 4 nanti. Okay. Don't worry. If belum start lagi lah. Kalau dah start, dah tahu dah sebenarnya kan. So that's why. +1, +2, +3. Cas dia kena tahu. Okay. Baru kita boleh buat persamaan kimia. And this is one of the best technique lah. Untuk macam mana kita nak buat persamaan kimia. Okay. So bayangkan if you get the equation like this. Fe plus O2. Yang ini kita kata dia bahan tidak balas. And dekat sini kita kata hasil tidak balas. Okay. Hasil tidak balas. Lepas tu saya tengoklah dekat sini ada Fe. Ada Fe juga. Tapi Fe ni ada berapa? Ada 2 Fe. Jadi kalau ada 2 Fe, saya pun letak kat sini 2 Fe. Okay, 2 Fe. Dah saja. Tetapi dekat sini ada 3. Oh, dekat sini ada 3 lah. So, saya pun letak sini 3. Tapi kalau 3 kali dengan 2 dapat 6 lah. Tapi O dekat sini 3 lah. Macam mana ni nak buat ni? So, that's why you kena derive dulu equation, formula ion daripada hasil tidak balas. So, daripada sini awak keluarkan dulu. Fe, dia punya ion dia apa? Fe 3+. Ramai pelajar kata Fe2+. Apa pula Fe2+? Kalau Fe2+, dekat hujung ni bukan ke ada 2 sahaja. Tapi dekat sini hujung dia 3. Hujungnya 3 bermakna awak kena fikir. Kalau you tak boleh imagine kan. You buatlah macam biasa. Fe, contoh you buat 2+. Lepas tu O minus, O2 minus. So boleh ke dapat ni 2, potong-potong jadi 1, pindah-pindah pun jadi 1. So FeO tak boleh. Tapi sekiranya awak punya Fe adalah 3+, cuba kita guna 3 ni 2. So pindah-pindah. So Fe2O3. Nampak tak? Nampak. Jadi bermakna dia mesti guna ion ferrum 3+. Macam gitu kita mengesahkan dulu. Okay, kita mengesahkan begitu. Okay. Lepas itu, perhatikan hasil tindak balas. Itu step-step dia lah. Hasil tindak, perhatikan dulu.
dan juga subscript. Subscript dia yang bawah ni. This one. Kita kata subscript. Lepas tu, perhatikan bahan tindak balas juga. Berapa dia punya subscript juga. Maksudnya, ini satu lah. Kalau dia tak mention, maksudnya you kena tahu dia satu. Dekat sini ada dua. So, subscript sangat-sangat penting. Awak kena perhatikan hasil dulu. Awak perhatikan bahan dulu. Baru awak kena compare each other punya subscript. Tapi one by one. Okay, kita cuba seimbangkan FE. Macam tadi, saya nak mendarab dengan dua di bahan tindak balas. Lepas tu, saya dapat 2 FE tambah O2, okeylah saya dapat 2 FE. Tapi sekarang, cubaannya gagal. Kenapa cubaannya gagal? Sebab O3 awak tak settle lagi. Jadi, tak boleh. So, apa? Next, kita cuba. Seimbangkan O dulu. O dengan mendarab 3 di bahan tindak balas. Maksudnya dekat bahan tindak balas, I cuba darab dengan 3. Saya pun cubalah 3 O2 FE saya biarkan. Tak ada apa-apa dekat depan, saya tak letak apa-apa lah. Okay. And O, nampaknya ada 3 kat sini, ada 3 kat sini. Okay. Tetapi, dekat sini kena darab kan? 3 di atas kena darab dengan subscript bawah dia. Betul tak? Selalunya begitu kan? So, 3 kali 2 dekat sini 6. Tapi dekat sini, oksigen yang dekat sini hanya 3 sahaja. Masih macam cubaannya gagal. Jadi, bukan cubaannya gagal. Kita boleh tukar lagi sebenarnya step dia. Which is, cubaannya berjaya namun tak lengkap. Kenapa? Kita letak O3 kat sini ada. Okay, O3. F itu ada. So, dekat depan ni, saya letak 2. Apabila saya letak 2, saya cuba darab lah. 2 kali 3. Dapat tak oksigen dekat sini 6? Dapat. I dapat 6. Dekat sini I cuba darab. 3 kali 2. Dapat tak 6? Dapat. So oksigen sudah settle. Namun masih tak lengkap. Kenapa letak lengkap? Sebab Fe dekat sini 2. Dekat sini Fe dia belum lagi apa-apa nilai. Jadi masih tak lengkap. Jadi daripada sini apa kelemahan kita dapat di sini? Kita dapat tahu bahawa dekat depan Fe bahan tindak balas ni kena ada nombor 2. So kita pun letak 2 Fe tambah 3 O2. So dapat macam ni. Okay, kita cuba try Ini 2 Fe. Okay lah, settle. Okay, tapi ada bawah ni ada subscript 2 lagi. Kalau 2 kali 2, dia dapat 4 dekat hasil tindak balas. Namun dekat bahan tindak balas ada 2 ferrum sahaja. Tengok ni, 2 kali 2, 4. Dekat sini ada 2 sahaja. Macam mana ni? So that's why you can tengok yang mana alone. So alone dia dekat ferrum kan. Jadi dekat sinilah awak kena tukar dia jadi 4 ferrum. Dapatlah kita punya persamaan kimia. So apa kesimpulan yang saya kena buat adalah awak kena perhatikan dulu di mana kita boleh senang untuk kita tukar. So senang kita tukar yang ini. Senang tukar sebab dia tak melibatkan macam ni. Ada O3 lagi, subscript lagi, tak ada apa-apa. So dia alone sahaja Fe dekat sini. So senang je untuk kita tukar dia terus jadi 4 ferrum. So now kita cuba teka. Bukan teka lah, kita kira betul-betul. So 4 ferrum dekat sini. Lepas tu dekat sini ada 4 ferrum. 2 kali 2. Okay, settle. Lepas tu 3 kali 2 ada 6 oksigen. So sini 3, sini 2. So kali dapat 6 juga. Berjaya atau tidak? Yes. Now finally berjaya. Macam ginilah caranya how you do persamaan kimia. Macam mana awak hasilkan persamaan kimia. So as I mentioned previously, kena perhatikan bahan tindak balas, hasil tindak balas, then only awak boleh buat. Okay, dan awak kena pindah di tempat yang alone, yang tak ada banyak, ada unsur-unsur lain. Macam Fe2O3, awak tak boleh tukar banyak sangat. Nanti dia lebih-lebih lagi, nanti dekat depan tu susah pula nak adjust dia. So tengok yang mana bahagian yang senang untuk kita boleh tambah nilai dia. So pastikan bahan tidak balas, dia punya nombor di depan ni, pastikan dia adalah accurate juga dekat depan ni. Pastikan apabila you darab antara each other sama. Kalau tak sama, selagi tak sama, persamaan kimia awak adalah gagal. Kalau dah sama segalanya macam ini, so means that you are good to go. Itu maksud dia. Okay. Now, kita move to tips pengingat. This is one of my best techniques ever. I use lah. Okay, so dia ada 3 jadual. Boleh bacalah
Kalau JAR, apa cara dia? Contoh dia kata magnesium sama dengan 2 kali atom Ag. So awak tahu, JAR, Mg saya dah bagi tahu dekat awak. Lepas tu Ag saya dah bagi dekat awak. Macam mana cara untuk kita tahukan JC atom reaktif? Melibatkan perbandingan. Melibatkan perbandingan. So kita kena kira dengan 2 kali atom. So 2 kali atom, you ambil JC molar bagi argentum. Lepas tu darab dengan 2 sebab dia ada 2 atom, bahagikan dengan 1 atom magnesium yang 24 ni. Okay, dan you dapatlah, oh rupanya magnesium ni dia 9 kali baru sama dengan 2 kali 2 atom argentum. Tulisan dia begini tau. 9 apa tu? Atom magnesium sama dengan 2 atom argentum sebanyak 9 kali. Maknanya apa 9 kali? Atom magnesium kalau kita darab dengan dia punya molar mass dia sampai 9 kali baru dia akan sama dengan 2 kali atom argentum. Selagi tak darab 9 kali tu, dia tak boleh sama dengan 2 kali atom argentum. Itu maksud dia, maksud yang sebenar di sebalik itu. Okay, sekiranya soalan tanya, berapakah JMR bagi glukosa? So dekat sini ada 6, dekat sini ada 12, dekat sini ada 6. So dekat sini awak pun kira lah macam mana kan cara dia. So semua ada 6, 12, 12, 1, 6, 16. So lepas tu awak kira awak dapat lah 180. Okay. Kalau GSM formula reaktif, okay, ini ada dua bentuk lah. Satu bentuk melibatkan titik. Apa maksud titik ni? Ramai pelajar salah faham. Kalau titik ni, dia kata, oh, mesti dia darab. Tidak. Dia bukan darab je. Dia bukan macam admit everything. No. It's tambah. Dalam kimia, kalau you jumpa titik macam ni, jangan salah faham. It's not darab. Itu tambah sebenarnya. 2 kali 23 sebab Na kan 23. S 32 sulfur. 2 kali 32. O, oksigen 16. So, 3 kali 16 tambah. So, 5. 5, dia berapa kali hidrogen? 2 kali 1. Masukkan. Tambah 16. 16 oksigen. Sebab dia 5 kali bagi H2O. Jadi, 5 di hadapan. Dalam bracket letaklah dia punya H dengan O. Lepas tu, you letak lagi satu bracket besar. And you dah boleh kira dah berapa jawapannya. Which is 248. So, I dah bagi tahu siap-siap dekat sini. Dia bukan darab. Apa maksud dia? Natrium apa ni? Dia punya rumus dia apa ni? Formula ni apa ni? Dia adalah natrium thiosulfate. Natrium thiosulfate. Maksudnya, yang ni, natrium sulfate ni, dia gabung dengan air, dia akan jadi natrium thiosulfate. Dalam bahasa Inggeris, in Malay, kita kata natrium thiosulfate. Okay, sodium thiosulfate in English lah. Okay. Lepas tu yang ini pula. Ini K3FeCN6. Ini kita kata kalium hexacyanoferrate. Okay. Ini kita gunakan formula ni pula. Macam mana kita nak cari kalium hexacyanoferrate ni? Kita kira macam biasa. 3 kali 39, 56, ferrum dia berapa? Tengok dekat sini, 56. C dia berapa? 12. N dia berapa? 14. Masuk-masuk, dapatlah 329. So, everything dah ada. Ini contoh-contoh soalan GC atom reaktif, GC molekul reaktif, JFR. Ni memang semua saya buat sendiri. Okay. And then, I always use petua 3 triangle. Petua 3 rule triangle is one of my favourite lah sebenarnya. And, before kita propose to these formulas kan, saya nak bagi tahu satu benda. Awak kena tahu Na. Apa tu Na, sir? Na adalah kita kata Avogadro constant, pemalar Avogadro. Di mana dia satu zarah ni dia bersamaan dengan 1 mol dia bersamaan dengan 6.022 dalam 10^23. Zarah ni dia bebas. Boleh jadi atom, boleh jadi molekul, boleh jadi ion. Sebab tu saya tulis begini. Zarah tu dia umum kan? Dalam zarah tu dia ada atom, molekul, ion kan? So sebab tu dia 1 mol sama dengan 6.022 darab 10^23 atom, molekul atau ion. So itu yang awak kena tahu dulu. Dia punya constant value dulu. Baru kita boleh jawab soalan-soalan ni. And dengar sini. Tahukah anda GC molekul reaktif sebenarnya sama dengan GC molar?
Actually, I'm waiting for this lah sebenarnya. Dari tadi I kena cakap tapi I tak cakap sebab I want to introduce first GC molecular reactive baru saya cakap. Which is GC molar nanti waktu you nak kira mol kan tadi kita guna yang dekat sini kan. Yang ni kan. Yang ni kita boleh kata dia GC molar ataupun kita kata dia JMR. Okay, GC molecule reactive. Sebenarnya benda dia sama je. Okay. Now, jom kita pergi triangle pertama. Untuk nak cari bilangan zarah. Okay, contohnya lah you nak cari atom. So, kita ikut triangle ni. Okay, kita ikut triangle ni. Now, saya minta awak cari zarah atom. I minta awak cari bilangan atom lah. Macam mana awak akan cari bilangan atom? Semestinya kena ada bilangan mol, semestinya ada Na. So, mesti saya akan bagi dalam exam bilangan mol. Lepas tu saya mesti akan bagi Na. Kan? Saya mesti akan bagi dua benda ni untuk awak cari bilangan atom. So, awak pun carilah. Macam mana cari? Okay, so very easy. I take this. Macam I tutupkan benda ni. Okay. You nampak apa? Saya nak cari bilangan atom kan? So, saya tutupkan petua ni. Bahagian tersebut lah saya tutup. So, you nampak apa? Bilangan mol dengan Na. Lepas tu, dia pula sebaris pula tu. Apa kena buat kalau sebaris? Nampak tak saya buat darab kat sini? Means that, apa dia? Bilangan atom dia sama dengan bilangan mol darab Na. So, boleh tak nanti awak cari? Contoh saya bagi atom magnesium. You nak cari bilangan atom magnesium. Boleh tak? Boleh. Saya bagi bilangan mol magnesium. Lepas tu Na saya tak payah bagi. Sebab dekat atas tu saya dah bagi tahu dah. Berapa konsep mesti akan diberitahu dalam exam. Okay, tapi you kena wajib ingat lah. Okay, wajib ingat. Okay, dia, I think dia tak bagi. You kena ingat sendiri. 6.022 times 10 power to 23. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang tidak. Okay, so you need to remember that lah. So you darab dengan mol je, you terus dapat berapa atom dia. Okay, dan belakang tu kena tulis unit dia atom. Okay, sekiranya dia melibatkan atom lah. Tapi boleh juga triangle Okay, boleh juga kalau dia jenis zarah molekul. Kita guna petua triangle ni. Cuma dia berbeza sedikit. Apa berbeza sedikit? Yang ni saya padam dulu Okay. Bayangkan dekat sini. Jenis zarah molekul dia N2. Contoh saya bagi nitrogen lah. Mol saya dah bagi dekat awak 2.0. Sekiranya dia suruh cari molekul, yes, you may use 100% triangle ini. Macam biasalah. Saya dah bagi awak bilangan mol, I dah bagi awak Na, boleh tak awak cari? Of course boleh. So you pun darab lah, you dapat molekul. Tapi, dia bagi awak molekul N2 kan, tapi dia suruh awak cari bilangan atom pula. Macam mana Macam mana nak cari kalau dia kata bilangan atom, dia suruh cari awak bilangan atom dalam molekul N2. Kalau dia kata begitu macam mana? Itu lain sikit. Lain tu macam mana? Macam biasalah, you ikut triangle ni 2 kali Na macam biasa. Cuma dekat belakang ni you kena darab dengan 2. Kenapa? Why I highlight this? You see here, saya highlight sini juga. Bermakna nitrogen dalam molekul tu bukan satu nitrogen, tapi ada berapa nitrogen dalam tu? Ada 2 nitrogen. Sebab tu kita consider yang itu sebagai atom dalam molekul tersebut, kita darab dengan 2 lagi sekali. So, dapatlah jawapannya 2.408 and jangan lupa letak atom. Ini molekul. Sama juga untuk jenis zarah melibatkan ion. Tadi kita tengok atom, molekul. Sekarang kita tengok ion pula. Bayangkan saya bagi you ion dalam Na2O. Lepas tu saya minta awak cari ion dalam sebatian macam biasa. You ikut tutup dekat sini, bahagian ni saya tutup. Contoh. Besar sangat ni. Contohlah yang ini saya tutup. I kasih dia tutup. Lepas tu macam mana I nak cari ni? I tutup kan, kasih tutup, macam mana nak cari? So sebelah-sebelah tu kena darab lah. Macam biasa. Bilangan ion, bilangan darab dengan Na. Lepas tu, since dia suruh cari ion dalam sebatian, ada satu benda baru ditambah. Iaitu, orang kena tengok ada berapa ion dekat sini. Ada berapa, bukan berapa ion, maksudnya ada berapa unsur dekat sini. Ada 2 Na dan juga ada 1 O. Jadi, total dia adalah 3. That's why kita kena darab dengan 3. Itu ion dalam sebatian lah. So, kita kata ion. Okay. Lepas tu,
Dia kata, boleh ke awak cari ion Na plus sahaja? Jadi awak macam biasalah, ambil mol, darab dengan Avogadro constant based on triangle saya bagi. Namun, darab dua ni, kenapa kita kena darab? Dua je, bukan ke tiga. Sebab adik, dia kata Na plus, dia tak kata O. Jadi awak fokuskan Na sahaja. Na ada berapa Na? Ada dua Na. Jadi sebab tu kita darab dengan dua, so kita dapatlah ion dia berapa? Ion Na plus. Macam gitu. Okay. Okay. Lepas tu next. GSIM. Bilangan mol, GSIM molar. Macam biasa. Kalau awak nak cari GSIM, macam mana step dia? Bilangan mol darab GSIM molar. Sekiranya saya nak cari bilangan mol, macam mana pula? Very easy. Nampak tak? Palang ni ada titik macam ni. Kan? Maksudnya, dia adalah bahagi. So, tutup bilangan mol ni besar-besar. Dan awak tengok GSIM, bahagi dengan GSIM molar. So, saya nak tanya pelajar lah. Berdasarkan formula saya bagi ni, perlu ke hafal? Perlu ke hafal sebenarnya rumus-rumus? Tak perlu. Just ingat je dia punya koordinat, dia punya petua ni pun dah boleh jawab dah. Boleh pelajar? Boleh? If you remember this triangle, okay, boleh jawab macam mana kaedah pun, you boleh jawab dah. Macam mana sekali ditanya pun, you boleh jawab dah. Okay, semua saya dah susun dah, bagi dah dekat awak. Isi padu saya dah bagi dah. Pada suhu dan tekanan piawai, 22.4 dm3. Kalau pada suhu bilik, sekiranya dia tak bagi tahu apa-apa. Isi padu mula dia langsung tak bagi tahu apa-apa. Apa terjadi? Awak kena guna yang mana satu? 24 dm3 juga. Kalau dia kata suhu dan tekanan piawai, baru guna 22.4. Selagi dia tak cakap apa-apa, letak 24 je. Kalau dia kata suhu bilik, gunalah suhu bilik. Okay? Okay, saya stop sekejap dulu. Saya nak tanyalah. Apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Ada apa-apa soalan? So far? Sebab banyak ni saya buat. So far okay Sangat mudah difahami. Okay, mantap. Cun. Okay. So next, kita fokus dekat sini pula. 22.4 dm3 dan sama dengan 22,000. Apa ni sebenarnya? Okay. Macam ni. You tahu kan, masa dulu-dulu kecil-kecil awak belajar. 1 liter berapa? 1000 mililiter. Takkanlah dm3, cm3 masih awak tak boleh. dm3 tu apa? Liter awak. cm3 tu apa awak? Mililiter. Kalau benda ni you dah tahu, sama je. Let's say, kalau dia bagi isi padu molar dia dalam cm3 dan isi padu dia bagi dalam dm3. Dia bagi unit yang berbeza-beza. Waktu tu baru awak kena fikir. Sama ada dah tukar dalam isi padu berbentuk dm3 ke, dari segi cm3 ke, baru awak decide. Okay? So bebaslah macam mana you nak tukar sekalipun. Okay? Okay, ini last. Penyelesaian stoichiometry. Okay, stoichiometry sangat seronok like highlight. Oh, thank you. Okay, penyelesaian stoichiometry macam mana ni awak? Macam mana ni nak jawab stoichiometry? Very easy. Rekaan semata-mata. Soalan dia begini berbunyi. That's why you need to know persamaan kimia. Bayangkan you letak persamaan kimia macam ni kan. Lepas tu soalan dia berbunyi macam ni dekat awak. Dia bagi lithium tu adalah 0.5 mol. Thank you, even. Okay, lepas tu LiOH, lithium hydroxide. Dia minta awak cari GSIM. How you would find? Yes. Itulah kita kata stoichiometrical calculation melibatkan analisis kuantitatif. Melibatkan stoichiometry. Di mana cara dia begini. Berdasarkan persamaan, awak fokuskan yang mana dia bagi nilai. You fokuskan yang ini dan you compare dengan yang mana kita kena cari. So, yang ini. Okay. Lepas tu awak pun kira lah. So, awak dapat jawapannya 0.5 mol. Which is, awak akan kira dari atas. Lepas tu, you bahagi. Okay. Lepas tu, you carilah GSIM LiOH 0.5 darab 24. Kenapa? Dia dah bagi tahu apa-apa. Tak bagi tahu kan GSIM molar dia apa tak bagi tahu. Jadi, saya dah kata, terus letak dia 24. So, dapatlah 12 gram. That's it.
Excuse me. Okay. So macam tu cara dia jisim Li. Okay. Okay. Guna petua 3-2. Okay, macam biasa salin balik persamaan. Kalau tak letak unit yang last tu ke Dana? Yang last tu ke? 12 gram tu. Mesti letak. Salah tu tak letak letak. Okay, saya tak sarankan awak tak letak. Letak je. Okay, mesti kena letak. Sebab baru you menunjukkan dia jisim. Sama juga yang dekat mol ni. Ini wajib lah kan. You banding antara mol-mol kan. Sini pun you wajib letak mol. Sini pun letak mol. Mol-mol letak je. Letak je awak. Okay. And then dekat sini. Mungkin ada sekolah cikgu dia mewajibkan untuk letak keadaan fizik bagi setiap unsur. Macam ni. Alamak, apa ni lah. Okay. Macam ni. Lepas tu macam ni. Macam ni. Okay. So yang ni wajib letak. Kalau unit dia huruf besar semua. Macam mana? 2 lithium P besar. Macam ni. C besar macam tu. Apa maksud awak? Macam G macam ni. G macam ni. Macam tu ke? Nak. Tak boleh. You semua huruf kecil. Even ni pun, jisim pun huruf kecil juga. Okay? Semua huruf kecil. Okay? Follow the format tau. Sebab kadang-kadang kalau you letak capital letter, memang salah. Sebab kita selalu biasa dengan huruf kecil. Okay? Biasa dengan huruf kecil. So, kita buat je lah. Okay? And inilah penyelesaian stoichiometry. Mungkin macam mana ni nak buat ni kan? Aduh. Okey ke tak? Boleh ke tak buat ni bab 3? Boleh. Tengok soalan saya ni. Cantik comel saya tulis untuk awak semua. Ni. Banyak ni semua saya dah tulis dah. Sampai worksheet tamat. Okay. So jom kita tengok. 2 soalan sahaja. Okay. And then kita boleh main quiz sudah. Okay. Persoalan berikut menunjukkan tindak balas gas metana dengan steam. So macam mana pula cara dia? Very easy. Dia ada metana CH4. Dia ada tak comel. Okay. H2O yang ini. CO yang ni. Apa nama dia? CO tu apa? Apa tu CO? CO tu karbon monoksida. You kan tahu. Yang ini hidrogen. Okay. Lepas tu jika 530 cm3. Okay. Sekarang you dah tahu. Dekat mana dia bagi information sekarang? Tengok dulu. Dekat mana? Dekat sini. So my advice for you guys melibatkan soalan stoichiometry, terus letak bawah dia 530 cm3 supaya awak tak lupa. Lepas tu dihasilkan pada satu tekanan piawai. STP. Jadi apakah isi pada molar? Terus letak 22,400 cm3, which is saya automatically tukar lah daripada 22.4 dm3, saya tukar dia unit dia jadi cm3. Ataupun saya tulis macam ni. Boleh tak cikgu? Bebas. You nak kekalkan dalam dm3 boleh, you nak kekalkan dalam cm3 boleh. Tapi satu je. Jangan isi padu gas cm3, isi pada molar dia dm3. Itu memang jawapan dia salah. Selalu pelajar confuse benda tu. Okay? That's why I'm giving you 2 structure of way of answers. Satu saya stick kepada cm3, satu saya stick kepada dm3. Okay, so hitungkan gas metana yang dihasilkan. So gas metana yang mana? Ini. So ini dengan inilah you kena compare. So di situ awak dah tahu dengan terang benderang yang mana satu you nak compare. Okay, sekiranya dia tidak bagi JAR, JC Metabolism dia tak bagi, you kena tengok dekat jadual berkala. Don't worry, jadual berkala dia akan diberikan. Dekat exam nanti dia ada. Okay. And then, carilah macam biasa gas metana. Apa first step? Untuk semua soalan stoichiometry yang pelajar, the first thing adalah lepas sudah tahu isi padu molar, jisim ke, jisim molar ke, next thing adalah apa? Kena cari mol. Kena cari perumah dia. Apa-apa celah-celah pun, mana-mana pun, you mesti akan jumpa mol.
So wajib you kena cari mole berdasarkan info yang diberi. So mole tu yang mana? Awak tahu. Tadi ikut pada petua rule tu, petua rule yang ketiga, nak cari bilangan mole macam mana? Isi padu bahagi isi padu molar. That's it. So awak pun carilah. Isi padu bahagi isi padu molar. Isi padu molar dia yang ini. Isi padunya yang ini. Jelas tak pelajar? Easy tak sebenarnya cara saya ni? Easy kan? Or you suka sangat guna DM Cube punya unit? Boleh. You letak yang ini, yang ni you letak ini. Dah settle. And ini dah settle dah. After that, berdasarkan persamaan, macam saya kata, yang hendak dicari, letak ni, dot, info yang diberi, apa. So, apa hendak yang dicari? Yang kita nak cari adalah jisim gas metana. Tapi you kena tahu, sebelum you cari jisim dia, mestilah hitungkan gas metana yang dihasilkan. Oh, saya tertulis dekat sini jisim tau. Okay, saya terlupa tulis. Jisim. Okay, jadi dekat sini nak cari dia kan. So, mesti yang ini dengan yang ni. Nampak tak? So, I compare with each other sahaja. So, awak dah boleh tahu dah yang mana satu you nak compare. And since kita nak cari untuk gas metana, jisim dia, takkanlah jisim you cari terus. You perlukan apa? Dua benda you perlukan. Satu, mol. Lagi satu, jisim molar. Mesti. Jadi mol tu macam mana? Carilah dulu daripada perbandingan. Jadi awak pun carilah. Maksudnya, 0.024 kan? Macam mana kita akan buat? So, kita akan darab dengan satu dulu dan kita akan bahagi dengan satu dulu. Dia terbalik. Sebab usually kan, kalau kita buat stoichiometry selalu begini kan. Sekejap saya tulis kat sini. Selalu begini. 1 mol CH4, contoh. 1 mol CO. Bayangkan I nak cari sekarang mol CO, tapi saya gunakan 0.024 ni, saya andaikan dia adalah mol untuk CH4. Andaikan 0.024 mol. Macam mana saya pula cari CO? Macam biasa, kita buat apa step dia? Kita akan darab di atas dulu, opposite side, dan kita akan bahagi dengan yang sebelah. So, bahagi macam ni. Tapi, sekarang stoichiometry dia terbalik. Jangan panik pula kalau terbalik. Apa kita kena buat? Macam biasa, kita kena ambil dia punya apa? Kena ambil dia punya partner, boleh, ataupun you dah boleh ambil macam ni. Partner, and boleh ambil macam ni. Boleh. Okay? Dia sama je. Mana-mana. Tadi saya cakap macam ni pun boleh. Darab dengan ni, bahagi dengan ni. Kenapa? Sebab dia satu nisbah satu. So, mesti you tahu jawapan akhir mesti dia sama. Tetapi, in realitinya, macam mana pula kita nak cari dia punya mol dia? Semestinya dia adalah ada soalan dia kan. I rasa ada dekat bawah tu. Nanti kita fokuskan soalan tersebut. Okay, baru you nampak. Okay. So, kita fokus sini dulu So, mol dia adalah berapa? You dapat 0.024. So, jisim dia berapa? Jisim dia tengok balik. Apa saya ajar awak? Nak cari jisim. Bilangan mol darab dengan jisim molar. So, yang ni saya delete So, bilangan mol darab jisim molar. So, dapatlah bilangan mol darab jisim molar. So, dapat 0.384 gram. Okay, ini jisim. Lepas tu soalan dia kedua, terus ditanya. Jisim gas yang dihasilkan yang manakah mempunyai jisim yang lebih tinggi? Okay. Now, saya nak tanya, jisim gas yang manakah jisim yang lebih tinggi? Saya nak tanya, mana satu dia cakap ni sebenarnya? Mana satu dia cakap ni? So, dia cakap antara CO dengan H2. Dia cakap apa? CO dengan H2. Macam mana kita boleh teka? Bukan ke gas metana dia cakap? Bukan. Tengok balik apa soalan dia minta. Dia suruh awak cari kedua-dua jisim gas untuk tahu yang mana satu jisim yang lebih tinggi. Tapi, tak boleh ke ambil gas metana? Tak boleh awak. Sebab apa? Ada perkataan dihasilkan. What I mentioned you previously. Ini apa? Hasil tindak balas. Ini apa? Bahan tindak balas. Could you take bahan sebagai the way untuk awak cari jawapan jisim? Tak boleh. Dia kata yang gas yang dihasilkan. Awak punya lah hasil. CO pun hasil. H2 pun hasil. Dua-dua pun gas. So you need to cari dua-dua punya gas dulu. Ni soalan extra yang mana tak keluar lagi lah so far. Ini memang innovation saya lah. So that macam mana cellular pun you boleh cari dah jawapan dia. Okay.
So yang mana GC yang lebih tinggi kita kena cari. Tadi kita dah cari GCM CH4, lain tak bukan kita kena cari dia punya partner dia which is GCM CO pula. Tapi you tahu kan tadi berapa bilangan mol CO. So it literally very easy for you. Okay. Tapi walau bagaimanapun kita kena buat perbandingan. Okay, perbandingan. So 1 mol CH4, okay, saya banding macam biasalah saya buat perbandingan untuk ni kan. So 3 mol H2. Okay, sebab tadi kita dah buat untuk CH4, apa bukan? Saya dah cari untuk GCM CH4. Okay. So sekarang saya nak cari pula untuk yang GCM gas yang dihasilkan. Okay. Saya tulis semula sebab ada errata kat sini. Sebab saya terambil CH4. Okay, dah apa. So GCM gas yang dihasilkan mempunyai GCM yang lebih tinggi. Okay. So dekat sini sebenarnya mol CH4 you dah ada. Tapi you tahu mol CO dia berapa? Mol CO yang tadi kita cari adalah sama, iaitu dia adalah 0.024. Okay. So kita carilah berapa GCM CO. GCM CO dia berapa? You dah tahu 0.024 darab dengan GCM molar dia. Berapa GCM molar? C berapa? 12. O berapa? 16. So kita kira boleh tak berapa GCM dia? Boleh. So kirakanlah. Dapat berapa guys? Cuba tekan sesiapa. 0.024 darab dengan, sebab ini melibatkan hasil saya tak salah tulis tadi. So I need to redo again. Hasil tindak balas. Jadi awak kena fokus CO dengan H2 sahaja. You nak tahu yang mana satu. So kita cari dulu one-one. Tadi kita dah cari mol CO. Lepas tu kita carilah dia punya GCM. 0.672. Very good. Okay. Now mol CO dah ada. Tetapi mol H2 ada ke tak ada? Ada ke tak ada mol H2 ni? Ada tak? Dekat mana-mana ni ada mol H2 tak? Ada mol H2 dekat sini? Ada kan? Tak ada. Ada ke? Mol H2 ada? Mol? Ada di mana mol H2? Kita ada mol CH4 kan? Okay, kita ada mol CH4. So, kita kena buat perbandingan dengan H2 kan? Baru kita boleh dapat mol. Kan? Sebab tadi CO ni, dia samalah CO dia. Kita buat perbandingan CH4 dengan CO je. Sekarang kita kena buat perbandingan pula antara CH4 dengan H2. Barulah kita boleh cari apa dia punya mol. Betul ke tidak? Sebab dekat sini mana-mana saya mention ke ada mol H2? Tak ada kan? So you kena cari dulu. Apa mol H2? Jadi awak tulislah berdasarkan persamaan. Dekat sini saya bawakan sini. So dia jadi mol H2 sama dengan mol dia, bukan mol H2, mol CH4, 1 mol CH4 dot berapa mol? 3 mol H2. Lepas tu berapa mol kita tadi? 0.024. Masukkan dekat sini 0.024 mol. Okey. Lepas tu carilah macam biasa. Darab 3. Lepas tu bahagi dengan 1. So pelajar, cuba tekan kalkulator. Berapa mol H2? Berapa mol H2? 0.072. Thank you so much. 0.072. Okay. Lepas tu barulah cari GCM-nya. GCM H2. Okay. So 0.072 darab 2 kali 1. Sebab dia ada 2 hidrogen. So jawapannya adalah 0.072 darab 2. 0.144 gram. Same. 0.144. Dapat tak semua GCM hidrogen dia? 0.144 gram. Dapat tak? Dapat. Okay.
So, barulah kita tengok. Ini 0.144. Ini 0.672. Jadi yang mana satu GC yang lagi tinggi? Which one? CO ke H2? CO ke H2? GC yang mana paling tinggi? GC? GC? CO kan? Sebab 0.672 lebih besar daripada 0.144. Dapat tak GSIM dia? Dapat. Jelas tak pelajar? Jelas? Sebab tadi mol kita dah cari. Tak payah kita cari lagi sekali untuk CO kan? So kita terus carilah GSIM dia. Lepas tu, ini untuk satu ni dah settle. Lagi satu kita kena cari. Tapi mol untuk H2 macam mana nak cari? Kita kena compare dengan mol CH4. Okay? Mol CH4 kita compare lagi sekali dengan 3 mol. So kita dapatlah berapa mol H2. Daripada mol H2, kita daratlah dengan GSIM molar. Dapatlah GSIM dia. So daripada dua-dua perbandingan ini, at the end kita tahu GSIM CO lagi tinggi. And last one, berapakah GSIM air yang diperlukan untuk hasilkan 3.01 darab 10 kuasa 23 molekul hidrogen Okay, berapa GSIM air diperlukan? Dia kata GSIM air. GSIM air dekat sini. Berapa GSIM air? Dia kata sekiranya ada 3.01 dan 10 kuasa 23 molekul hidrogen. Awak, molekul hidrogen yang ini kan? So, kita kena buat perbandingan antara apa dengan apa sekarang, pelajar. Dia suruh kita cari GSIM dekat sini and dia bagi information dekat apa? H2. Jadi, kita kena buat comparison antara H2O dengan H2 sekarang. Macam itulah awak kena tahu step dia. So, apa buatlah? H2O, 3 mol H2. Okay? Lepas tu, apa yang kita kena buat adalah kita kena mol H2 dia berapa? Okay. Apa dia bagi dekat kita? Molekul. Ada tak dia mol? Bukan. So, macam mana tata cara untuk mencari molekul? Dekat sini bilangan zarah dia adalah molekul. Jadi, kalau ada mol, kita boleh carilah. Sekarang kita nak cari mol ni. Nak cari mol ni macam mana? So, bilangan zarah bahagi dengan Na. Sebab itulah dekat sini nampak tak sebahagi. Bilangan mol bahagi dengan Na. So dapatlah jawapannya. Lepas tu masukkan balik dalam stoichiometry. And now you kena darab terbalik. 0.5 darab 1 bahagi dengan 3. Sebab dia terbalik lah. Sebab kalau you tengok secara kasar pun, yang ni 1 mol, ini 3 mol. Should be yang ini yang awak cari ni adalah 0.17 mol H2O, dia sama dengan 0.5 mol H2. Dia lagi kecil daripada H2O. Sebab H2O dia ada oksigen 16. H2 dia ada 2. So should be mol dia lagi besar dekat sini. So kita akan darab dekat sini 1 bahagi dengan 3. Okay, should be like that. Okay, and then you dapat jawapan 3.06. Jelas? Jelas pelajar? Okay. So after that, kita pergi soalan kedua. Penguraian kalium klorat. Okay. KClO3 oleh haba yang digunakan. Okay. So adalah macam mana kita nak seimbangkan. Lain tak bukan dah bagi jawapan. 2, 3. Di sini 2, di sini 3. Kenapa? 2KCl. Dapat tak ada 2KCl? Ada. Lepas tu ini 3, ini 2. So kita darab lah. Dapatlah sini 3, 2 dapat sini 6O. Di sini pun 6O. Di sini 2KCl, di sini pun 2KCl. Macam ni lah cara untuk awak seimbangkan persamaan. Lepas tu ada satu pelajar ni, nama dia Dashini. Dia memerlukan 350 dm3 gas oksigen bagi suatu pengkajian sebagai persediaan awal. 3.5 kg kalium klorat dan juga telah dibeli. Adakah pembelian mencukupi? Terangkan. Okey. Sekarang saya nak tanya dekat pelajar-pelajar sekalian. Dia bagi information apa dekat sini? 350 dm3. Betul ke tidak? Betul. Okey, lepas tu dia kata apa? Sebagai persediaan awal, dia bagi information untuk yang mana lagi satu? Kalium klorat B.
iaitu 3.5 kilogram bukan gram tau, kilogram. Hati-hati. Okay, excuse me. So, adakah pembelian mencukupi atau tidak? Terangkan. So, macam mana jawapan dia? Okay, so, kita buat macam ni. Okay. Ada tak isi pada mula diberitahu? Tidak diberitahu. Jadi, STB lah suhu dan tekanan bilik, which is 24 dm3. Lepas tu, awak cari dulu macam biasa, cari mol dia 390 per 24 dm3. Pastikan unit dia sama. Dapatlah 14.58 mol. Lepas tu buat perbandingan antara yang diberi nilai dengan yang kita nak carilah. So lepas tu you buat perbandingan dan dapatlah yang ini darab dengan 2 bahagi 3. Lepas tu dapat jawapan 9.72 mol. Lepas tu darab dengan KCl, K39Cl yang ini. So kita dapat tahu jawapan yang diberi adalah dalam gram. Sebab awak tahu jisim dia mesti gram. Tapi yang Cik Dashni bagi ni dalam kilogram. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tukar daripada gram kepada kilogram. Awak tahu 1 kilogram 1000 gram. Jadi awak tukar, awak tengok. Oh, 0.724 kilogram. Jadinya dia kurang daripada 3.5 kilogram. Jadi jawapannya ya, pembelian mencukupi. Kerana jisim KCl yang dikira secara mol sebenar lebih rendah daripada jisim yang dibeli. So lagi kurang lah, 0.724 kilogram je diperlukan KCl daripada 3.5 kilogram yang dibeli oleh Cik Dashni. And last sekali, dia suruh apa? Dua maklumat yang boleh disimpulkan daripada persamaan di atas. Yang inilah saya cakap melibatkan aspek kualitatif, kuantitatif. Jadi, dia tengok, yang ni kan 2 KCl, 3 O2. Jadi, inilah aspek kualitatif. Bahan tindak balas, KClO3. Hasil tindak balas, ada KCl dan O2. Nampak? Dekat sini, ada KClO3, bahan. Dekat sini, hasil. Dekat sini pun, hasil. Lepas tu dekat sini ada apa? Dia kata kualitatif kan? Dia kata pepejal dia apa? Apa gas dia apa? Bagi tahu lah one by one. KClO3 adalah pepejal. Dekat sini saya dah bagi tahu dah. Pepejal. Dekat sini pepejal. So bagi tahu lah KClO3 adalah pepejal, KCl adalah pepejal dan O2 adalah gas. And last sekali, ini sampai sini adalah kita kata kualitatif. Kalau you nak guna kuantitatif, you akan dapat satu markah sahaja di sini. And daripada kualitatif, you pilih mana-mana lah. You pilih yang ni dapat 2 markah. So choose lah which one you nak tulis. Tapi cara tulis dia beginilah. Lepas tu you kata untuk kuantitatif, quantity. So bagi tahulah 2 mol KClO3. Yang ini dia bukan macam persamaan biasa. Yang ini persamaan penguraian. Jadi you kena tulis begini. Diurai menghasilkan. Kalau macam contoh NaOH tambah HCl kan. So kita ada 2 bahan. So boleh cakap lah 2 contoh 2 mol 2 mol. So 2 mol NaOH bertindak balas dengan 2 mol HCl menghasilkan bla bla bla. Mesti ada 2 produk kan. So 2 mol produk, 2 mol dan 2 mol produk. Macam gitu. Sekiranya dia ada 2 bahan, 2 hasil. Tapi dekat sini dia ada 1 bahan dan dia ada 2 hasil. Jadi, you kena tulis macam ni lah. Mengurai, diurai, menghasilkan 2 mol KCl, 3 mol O2. Jadi, awak dapat 2 markah sini dan di sini awak kira-kira total dia 4 markah. Sebab dekat cari mol dari segi you guna dia punya stoichiometrical calculation, cari jisim and bagi tahu jawapan ya atau tidak. Dapat 4 markah. Okey. Lepas tu awak bagi tahulah nilai X dia berapa. So semua dapat 1. So itu sahaja untuk seminar kita. Dah berjaya. Okey. So saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.